Dunia tak sama dengan Malaysia sebab kita ni minyak disubsidi. Dunia ini mengikut harga minyak naik. Itu yang membezakan kenapa tuan-tuan tak begitu faham dan kita semua tak sensitif benda ni. Sebab kita rasa hidup berjalan seperti biasa. Jadi bila Perdana Menteri keluar dan memberitahu tentang langkah berjimat cermat, kita ingat benda ni biasa. Oh, ni pesan jimat cermat je. Bila Perdana Menteri bagi tahu semalam, kita kata gembira. Oh, kita gembira kerana minyak kita kekal 199 sen. Tapi kita tak akan ambil berat. Perdana Menteri kata sampai Mei saja minyak kita boleh bertahan. Ini adalah minyak dalam stok simpanan. Jadi hari ini saya kata salah satu daripada yang kita kena faham daripada PM cakap yang tak nak rosak. Saya bukan katalah, saya tegur lah. Patutnya PM cakap tu terang je semalam. Jangan bagi orang kita berada dalam keadaan, oh bestnya ucapan semalam adalah kejutan. Kerana minyak tak naik. Tidak, ucapan semalam sepatutnya menghantar notis terus seperti mana saya hantar pada tuan-tuan. Iaitu memperingati rakyat kita sedang melalui masa-masa yang sukar pada bila-bila masa. Jadi oleh kerana orang politik akan sentiasa bercakap perkara yang mengembirakan kita semua, saya civil society, tuan-tuan civil society. Jadi kita ada kepentingan sebagai orang yang tidak berparti. Jadi kita kongsi benda ni bahawa sebenarnya di luar daripada agenda politik, masyarakat dunia akan berdepan dengan apa yang dipanggil krisis ekonomi daripada kenaikan inflasi harga makanan. Industri akan menjadi lemah. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, apa yang kilang boleh buat? Kalau harga naik $200 per barrel, kilang akan keluarkan pengeluaran yang kurang. Kenapa? Kalau dia keluarkan, kos barang menjadi mahal. Kenapa kos barang menjadi mahal? Kos barang menjadi mahal kerana minyaknya mahal. Bila kos barang menjadi mahal, tak ada pembeli. Kerana pembeli sedang mengalami inflasi. Kerana kita nak kenakan duit kita banyak pada makanan. Kerana harga makanan dah naik 30%, 40%. Kita tak belilah barang-barangan bukan makanan. Kerana duit kita dah pergi pada makanan, kesan daripada kenaikan $200 minyak per barrel tu jadi 3 kali ganda pada harga sekarang. Yang saya kata tadi pula, makanan dalam dunia ni ada rantaian. Dia bergerak ke sana, orang ni jual benda ni, orang ni jual benda ni. Pusingan makanan ni atas satu pinggan, atas satu meja makan. Tak satu negara mengeluarkan makanan. Kita import daging daripada Australia. Kita import susu daripada Australia. Kita ambil ikan daripada Thailand. Okey, sama dia. Negara-negara lain, rantaian makanan di dunia ni, satu negara tanam benda ni tapi dia import benda lain pada negara lain. Jadi negara berkongsi rantaian makanan. Kerana berkongsi rantaian makanan inilah rantaian yang akan menjadi kadar inflasi lebih mudah. Kerana rantaian makanan ini digerakkan dengan menggunakan kapal. Walaupun kos makanan tak meningkat, kos kapal yang akan meningkat. Yang kedua, bila saja tiada daya beli kerana perpindahan ke atas kos, industri akan menjadi lemah. Bila industri menjadi lemah, apa yang industri boleh buat? Tak mengeluarkan pula production yang tinggi kerana kos minyak mahal dan pembeli tak akan membeli kerana duit daya beli telah dipindahkan untuk menampung kenaikan harga makanan. Ini krisis yang akan menjadikan kehilangan pekerjaan, syarikat-syarikat pelaburan akan keluar, banyak industri akan terhenti secara tiba-tiba, penstrukturan ataupun reset ekonomi mungkin bermula.